tak diterima oleh Allah. Minta ringan azab di hari kiamat besok, tak boleh lah. Allah Ta'ala dah balas dah di atas dunia ni. Orang kafir ni Allah Ta'ala balas atas dunia, tuan-tuan. Dia kalau orang baik, orang kafir ni yang baik atas dunia ni, Allah Ta'ala balas di dunia ni. Akhirat esok kena azab. Sebab tu orang-orang kafir ni kalau hak jenis suka bersedekah kan, kita orang Islam panggil sedekah lah kan, dia panggil apa, charity. Dia suka tolong orang, bantu orang, Allah Ta'ala balas kat dia atas dunia. Atas dunia Allah Ta'ala bagi kesenangan kat dia. Tapi di akhirat besok tak boleh lah, kena azab sebab dia kufur pada Allah. Begitu juga doa orang kafir ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala balas atas dunia ni. Lebih-lebih lagi ni orang yang zalim. Kita buat zalim pada orang kafir tu, maka orang kafir tu doa, terima sebab dia kena zalim. Tapi di akhirat besok kena lah, pasal dia kufur pada Allah. Jadi ayat Quran itu menyatakan bahawasanya doa kafir ni doa ketika mana di akhirat. Tak boleh nak buat apa lah, pasal dia kufur kepada Allah. Dan hasilnya, kesimpulannya tuan-tuan, bahawasanya doa itu memberi manfaat bagi yang hidup dan yang mati. Doa ni tuan-tuan, kesimpulan daripada perbicaraan kita yang lepas-lepas dalam bab doa ni, doa ini dapat memberi manfaat. Apa manfaat? Memberi kesan bagi yang hidup dan yang mati.